Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali tahniah saya ucapkan sebab pilih video ni untuk belajar cara mudah mulakan simpanan emas. Salam perkenalan, saya Hasha, dealer emas Public Gold sejak tahun 2024. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan cara yang paling mudah untuk mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold. Kaedah yang paling mudah dan paling ramai orang pilih adalah simpan emas melalui akaun emas gap, iaitu Gold Accumulation Program. Kenapa mudah? Sebab dengan akaun emas gap ni, kita boleh mulakan simpanan emas dengan bajet serendah RM100. Mudah nak beli, mudah juga nak keluarkan emas fizikal. Yang paling penting, kaedah simpanan emas di akaun emas gap ni dah disahkan Patuh Syariah. Di tangan saya ni adalah aplikasi Public Gold. So daripada sinilah kita boleh pantau simpanan emas kita. Dari sini kita boleh beli, jual, pajak ataupun arahanukan emas kita dengan mudah dan selamat. Kalau nak beli ada butang top up, kalau nak jual ada butang sell, kalau nak arahanukan ada butang arahnu. Bila dah cukup gram dalam akaun dan kita nak keluarkan emas fizikal, tekan sahaja butang withdraw dan kita boleh pilih mana-mana design yang kita suka. Kalau berat emas yang kita nak keluarkan tu tak lebih daripada 21.25 gram, Public Gold akan postkan emas kita ke rumah secara berinsurans. Maknanya andai kata emas kita tak sampai ke tangan kita, Public Gold jamin ganti emas yang baru kepada kita. Kalau berat emas yang kita nak keluarkan tu lebih daripada 21.25 gram, kita set appointment dalam apps dan kita boleh ambil emas kita di mana-mana cawangan Public Gold yang berdekatan. Dalam akaun emas gap ni juga kita boleh simpan emas sebanyak mana yang kita nak dan selama mana yang kita nak tanpa perlu bayar upah simpan. Sebab itulah ramai penyimpan emas pilih untuk menabung emas melalui akaun emas gap. So tuan-puan jangan buang masa lagi, jom mulakan simpanan emas sekarang. Boleh tekan link di caption untuk saya bantu daftar akaun emas secara percuma. Dan tuan-puan terus boleh mulakan simpanan emas yang pertama dengan bajet serendah RM100 ataupun 1 gram yang pertama. InsyaAllah 1 kilogram emas bermula dengan 1 gram yang pertama. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum.